Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, jemaah JAA sekalian. InsyaAllah pada hari ini adalah slot pertama kita bersama dengan Ustaz Syahari Abdul Rahman. Dan mungkin ramai sahabat-sahabat di sini telah mengenali Ustaz, tapi eloklah mungkin sebagai kelas permulaan saya bacakan sedikit biodata Ustaz. Ustaz Muhammad Syahari bin Abdul Rahman dilahirkan di Tumpat, Kelantan. Tarikh lahir Ustaz pada 20 Julai 1982. Ustaz adalah jurulatih utama Tadabbur Center Sendirian Berhad dan juga pengarah urusan Paradigma Ibrah Sendirian Berhad. Ustaz sudah berkahwin dan memiliki 3 orang cahaya mata. Alhamdulillah. Dan insya-Allah saya tidak berniat untuk berpanjang-panjang mukadimahnya. InsyaAllah saya mungkin jemput Kak Syida mungkin sebagai aluan untuk kelas pertama dan seterusnya mungkin terus menjemput Ustaz untuk meneruskan kuliah. Silakan. Baik, terima kasih Tini. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, dengan izin Allah, akhirnya kita berkesempatan untuk menjumpa Ustaz ke GAA, bukan kerana populariti Ustaz, bukan kerana orang kata apa ya, tetapi kita memandangkan ilmu yang disampaikan, apa tu, apa yang dibawakan oleh Ustaz. Jadi kami rasa JAA perlu untuk lebih ke depan lagi dengan ilmu Al-Quran ini. Jadi insyaAllah jadinya tujuan kita jumpa Ustaz tu kata macam nak exposekan apa jamaah dengan kata Al-Quran ini bukan setakat kita tadabbur surah-surah je, tapi ada benda lain kita kena tadabbur yang lebih penting pada itu lagi. Dan kita pun tak nak masa Ustaz sebab Ustaz pun ada masa untuk orang kata masa Ustaz agak terhad kerana akan berada di sesi yang maksudnya kan terpaksa check out pada hotel segera. Jadi kita apa tu meraihkan Ustaz lah. Silakan Ustaz kita mulakan tadabbur dengan dengan JA pada hari ini insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Puan Syida Alias, moderator Puan Syafini, seluruh rakan-rakan tetamu Allah dalam majlis Al-Quran yang diberkati pada pagi ini, pagi 10 Ramadan yang mudah-mudahan diberikan Allah sebanyak mungkin keberkatan. Dan untuk jamaah Ahsanul Amalah ini, saya telah memilih modul ataupun topik yang saya berminat untuk mengkaji sendiri dan tidak pernah dibentangkan kepada mana-mana customer. Jadi saya rasa bersyukur kerana majlis yang diadakan ini serta jemputan yang diberikan ini menjadi asbab untuk saya meneroka satu bidang ilmu yang mungkin pada pandangan saya kurang dititik beratkan dalam budaya tadabbur Al-Quran. Iaitulah salah satunya adalah melihat 114 surah sebagai sebuah perjalanan yang tersusun. Okey, jadi suara saya okey ke? Puan Syafini? Okey, alhamdulillah. Okey. Jadi kalau saya boleh kongsikan pada rakan-rakan semua, Puan Nuraza, Puan Nurliza Desa, Dr. Munira, ya. Okey, baik. Saya ada sediakan nota, nanti boleh bacalah insya-Allah. Baik, kerana ini kelas yang pertama, izinkan saya memberikan sedikit mukaddimah kenapa saya memilih topik yang bertajuk indahnya hubungan antara awal dan akhir surah. Pertama sekali kita perlu faham kajian-kajian ulama tentang awal dan akhir surah ni dah lama berlaku. Di antara ulama yang terkedepan dalam hal ini adalah
Al-Imam Ar-Razi rahimahullah. Kalau tak percaya, cuba tengok ayat-ayat terakhir, tafsir kepada ayat-ayat terakhir. Mana pergi je mana-mana surah, tengok ayat-ayat terakhir. Maka pasti anda akan mendapati, kalau tidak semua, tetapi sebahagian besar daripada tafsir ayat-ayat terakhir sesuatu surah itu akan Al-Imam 606 Hijrah wafat ini menghubungkan dengan permulaan kepada surah berkenaan. Dan kemudian inilah antara bangunan yang asasnya dibina oleh Al-Imam Ar-Razi, yang kemudian yang bangunan ini telah diperelokkan, dikemaskan, dicat, diberikan wangi-wangian oleh ulama-ulama yang datang kemudian. Kalau kita pernah dengar satu ilmu yang disebut sebagai ring composition, itu adalah evolusi. Kalau saya boleh guna perkataan evolusi ataupun pematangan, iaitulah macam mana selera yang begitu cantik dan sedap datang daripada bahan mentah yang telah ditemui dan dicari gali oleh imam-imam terdahulu. Dan juga jangan lupa juga ya, ilmu tentang awal dan akhir surah ni, ya, bukan kekasih awal dan akhir ya, itu lagu Jamal Abdillah. Tetapi topik ini sebenarnya bertitik tolak daripada kaedah tafsir ayat dengan ayat. Sebaik-baik tafsir Al-Quran. Kita tahu kan, kita memang selalu diberitahu oleh para alim ulama kesayangan kita, sebaik-baik tafsir Al-Quran, kata Ibnu Katsir rahimahullah, adalah mentafsirkan satu ayat dengan satu ayat. Mentafsirkan satu ayat Al-Quran dengan ayat yang lain. Tetapi kita ada satu level lagi, Kak Liza Desa, dia ada satu level lagi, kita tafsirkan ayat tu dengan ayat lain dalam surah yang sama. Itu keutamaannya. Itu sepatutnya menjadi keutamaan. Okey? Dan kita akan mendapati apabila Allah berbicara tentang penutup surah, bila Allah nak menutup sesuatu surah atas kehendaknya, dia nak tutup dah surah itu, kita kena ingat Allah akan jadikan setiap surah itu sempurna. Okey? Maka Allah akan menjadikan pada penutup surah, mana-mana surah di dalam Al-Quran, ia adalah penutupan yang akan refresh, akan mentafsirkan apa yang berada di awal. So tafsir awal surah duduk juga di tengah-tengah surah dan duduk juga di hujung surah. Kebiasaannya kat tengah surah ini dia adalah huraian. Maka di awal surah adalah pernyataan objektif penurunan. Okey? Kalau saya boleh sebut dalam bahasa mudah, setiap surah ada 3 poin. Tidak dinamakan surah, melainkan ada 3 poin. Dia panggil pembukaan, and then huraian, and then penutupan. So, ilmu kita ni adalah ilmu tentang pembukaan dan penutupan. Kadang pembukaan pendek, penutup panjang. Kadang pembukaan panjang, penutup pendek je. Tapi apa yang akan anda dapati adalah dia sentiasa ada poin yang sama, tetapi dengan gaya bahasa yang berbeza. Sebab Allah Maha Kaya. Dia tak akan mendatangkan perkataan yang sama di kebanyakan tempat. Kalau perkataan itu sama pun, dia akan gabungkan dengan perkataan lain yang menunjukkan rupanya tiada dua yang sama. Sentiasa ada apa yang disebut sebagai mathani. Adakah anda pernah dengar perkataan mathani? Ia adalah sab'a minal mathani, 7 ayat yang kita ulang, tapi kita sentiasa beroleh kelainan rasa. Mathani juga adalah surah yang berpasangan. Mathani adalah surah yang berpasangan. Mesej sama surah selepas, tapi gaya bahasa berbeza. Susun atau idea berbeza. Mesej boleh dikatakan sama pula dah, bukan sama. Mesej surah yang macam sama dipanggil mathani. Thani, muhtaj ila marratin thaliyah. So mathani adalah muhtajun ila marratin thaniyah. Perlu kepada kali kedua, perlu kepada kali ketiga, perlu banyak kali. Tetapi setiap kali anda ulang, anda akan mendapati ada sesuatu yang berbeza walaupun ia mendatangkan perkara yang sama. Macam kita sedia maklumlah, surah Makkiyah ni 80 lebih. Surah Madaniyah adalah sebahagian kecil.
Dan bila sebut saja surah Makkiyah, apa cirinya? Cirinya cerita pasal hari akhirat. Jadi kita bila bunyi saja surah ni ada cerita akhirat. Jadi kita duk rasa macam sama je kot. Tak ada. Tak ada benda yang sama di dalam Al-Quran. Sentiasa ada mathani. Sentiasa ada poin sama untuk tujuan penegasan, tetapi dia mendatangkan makna yang berbeza. Baik. Ada 3 lah setakat saya berfikir. Ada 3 hikmah Allah menjadikan 114 surah ini mengalami fenomena sebegini. Dan sebenarnya fenomena sebegini adalah fenomena yang terjadi di alam ini. Siapa tahu? Fenomena di mana ia bermula, di situ dia akan berakhir. Ini fenomena yang boleh anda lihat berlaku ya kepada apa? Tidak lain tidak bukan adalah kepada peredaran bumi, peredaran bulan, peredaran matahari. Bahkan kalau anda kaji, bintang-bintang pun bertawaf pada orbit yang telah disediakan. So kalau anda faham apa itu falak, iaitulah orbit, wa kullun fi falakin yasbahun. Kalau anda boleh tulis kalimah tu pun lagi cantik. Kaf lam kullun. Fa ya. Ya kat tengah. Fa lam kaf falak. Anda boleh nampak pengulangan. Ya sebagai center, ya, fa bertemu fa, ya bertemu ya, lam bertemu lam, kaf bertemu kaf. Kullun fi falakin yasbahun. Jadi saya tak dapat nak gambarkan dengan image. Mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan boleh gambarkan dalam bentuk image. Itu namanya macam mana daripada ia bertolak, dia akan kembali ke tempat yang sama. Pertama sekali dia menunjukkan ciri ucapan yang kita boleh simpulkan sebagai objektif. Sebab ucapan objektif adalah ucapan yang kita dapat sampaikan dengan sempurna, dengan tenang, kita tidak terganggu, kerana bila cikgu mengajar, budak buat nakal, ucapan dia terganggu. Betul tak? Sepatutnya dia nak mengajar hari ini tentang surah Al-Fatihah. Starting dia macam ni, endingnya macam ni. Tiba-tiba ada budak nakal masuk ke kelas kan, menjerit-jerit, kau pahal ustaz, kan? Jadi saya pun jadi marah. Jadi saya pun kata, kamu ni sepatutnya bertakwa kepada Allah. Kamu ni sepatutnya pergi ke sekolah waktu macam ni. Kamu sepatutnya tak... Tiba-tiba keluar daripada topik Al-Fatihah. Dan tutup ya talian ataupun berhenti ceramah sebab marah sangat. Jadi itu menunjukkan ucapan yang tidak sempurna. Adapun mana-mana pemimpin, kita akan kata telah memberikan ucapan dengan sempurna hanya apabila ucapannya telah sampai kepada waktu yang telah ditetapkan. Dia tidak berhenti lebih awal. Jadi, siapakah yang boleh menghalang Allah pada kehendaknya? Kalau kehendaknya adalah berkalam, memberikan firman, memberikan ucapan. Jadi, subhanallah, apabila anda membaca sadaqallahul azim, maka ketahuilah ucapan Tuhan sudah mendarat dengan sempurna dan ia telah menyebut apa yang disebut di awal-awal tadi. Maka permulaan surah biasanya tujuan penurunan kepada Rasul, apa situasi Rasul yang menyebabkan surah itu turun, and then kat tengah-tengah biasanya pelan bertindak. Biasanya pelan bertindak akan dihuraikan untuk Nabi beroleh kekuatan bagi menghadapi certain masalah yang disebut di awal surah. And then penutup, dia akan menegaskan apa tujuan asal surah itu diturunkan. Minta maaf lah saya tak sempat nak canvakan benda ni. Sempat buat word sahaja. Kita ambil contoh surah Al-Kawthar lah ya. Surah Al-Kawthar, kat tengah-tengah surah Al-Kawthar adalah ayat mengenai tindakan. Betul kan? Ayat mengenai tindakan. Apa ayatnya? Berbunyinya apa? Ya, Puan Zanti kita. Ia adalah berbunyi, fasalli li rabbika wanhar. Itu surah yang paling panjang. Namanya surah Al-Kawthar. Kita ambil surah yang paling pendek. Namanya surah Al-Baqarah. 286 ayat. Kita bahagi jadi 143. Ayat 143 tentang apa? Tentang tindakan. Tindakan yang mesti diambil.
untuk membezakan kamu daripada Yahudi, kamu kena menghadap Masjidil Haram, tukar arah kiblat. Dan kamu bila dah menghadap kiblat, kena semayang dah. Tapi semayang kamu ni, aku tak nak semayang macam orang Yahudi. Semayang kamu ni ada beza. Jadi nilai semayang itu sangat ditekankan sebagai tiang kepada agama. Okey, jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya gariskan di situ, tuan-tuan boleh lihat. Okey, sebentar. Bagi saya 10 saat saja. Okey. Recording in progress. Okey, bergema tak Kak Syedah sekarang saya bercakap? Tak kan? Okey, cantik. Yang kedua, keyword yang kedua saya gariskan adalah peringatan. So, kalau Allah menamatkan sesuatu surah dengan apa yang dia mula, maka itulah yang dimaksudkan peringatan. Sebab peringatan ni kita bukan bagi benda baru. Dan bukan sentiasa beri benda baru. Surah Ar-Rahman pun ulang benda sama 31 kali kan. Sebab manusia ni dia mudah lupa. Sebenarnya bukan mudah lupa. Dia mudah apa sebenarnya? Dia tak lupa. Kalau ditanya, dia boleh jawab. Anak-anak kita ni, awak belajar apa semalam? Dia boleh jawab. Dia belajar apa? Tapi dia terlalai, Dr. Munirah. Dia distracted. So, bila kita teralih daripada posisi asal kerana daya penarik, daya tarikan yang begitu banyak. Jadi, kadang kita tak perasan kita ditarik terlalu jauh. Kita ditarik terlalu jauh. Lalu perlu diperingatkan, ini jalan kamu. Jadi kadang kita boleh gairah, kita panggil tenggelam dalam perbincangan-perbincangan di dalam center Quran. Kita mungkin gairah dengan cerita barangkali kan. Sebab tu ada banyak perbincangan apabila bab kisah ni. Bab kisah, siapa tak suka sembang bab kisah? Sebagai contoh, berdebat tentang Zulkarnain. Saya seronok sembang orang dengan kajian terbaru Profesor Yasir Audah mengenai lokasi Gua Al-Kahfi. Beliau mendapati di satu tempat di Palestin, bukan di Jordan, bukan di Turki. Dan beliau memberikan hujah-hujah yang berdasarkan kalimah-kalimah dalam surah Al-Kahfi. Saya jadi excited. Tapi kenapa saya kena baca Al-Kahfi semula sampai habis? Sebab kita kena ingat balik, takut-takut kita ni berada bukan pada posisi melihat Al-Quran sebagai peringatan. Kita takut melihat Al-Quran sebagai sumber maklumat. Sedangkan Al-Quran bukan semata-mata sumber maklumat, sumber ilmu, sejarah atau sains. Dia ada benda dia nak remind, namanya az-zikru, kepada keutamaan-keutamaan yang perlu dilakukan sebagai hamba. Sebab at the end of the day, semua 113 surah adalah apa dia? Iyyaka na'budu. Saya nak jadi hamba. Tunjukkan saya jalan yang lurus. Tolong saya, ya Allah. Saya perlukan jalan yang lurus. That's the point. Ya. Jadi tak peliklah Allah starting dengan apa yang menimpa kamu, wahai Rasul. Ya. Dan ini cara aku menunjukkan aku faham kamu. Aku turunkan surah ini. And then kat tengah-tengah barangkali ada pelan bertindak untuk kamu move on. And then dia akan ending balik dengan maqasid. Okey, jadi kita dijaga daripada offside dalam bahasa bola sepak dengan penutup surah. Kemudian kita ada satu lagi hikmah. Barangkali untuk mengingatkan semua pembaca Al-Quran. Bila aku ending dengan benda yang kamu temui di permulaan. So sebenarnya kamu bukan membaca surah. Kamu juga membaca kamu. Kamu membaca kehidupan kamu. Kamu sedang belajar daripada satu tempat kamu datang, kepada tempat itulah kamu akan kembali. Daripada dia kamu datang, kepada dia kamu akan kembali. So, kamu sebenarnya bukan hanya membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran sedang membaca kamu. Sedang mengingatkan kamu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi, apa yang patut berlaku bila 10 Ramadan? Ya, kita boleh tambah dah berapa tarawih? Ya, 8 darat 10. Lama kita berdiri. 80 rakaat lebih kalau buat 8. Tetapi sejauh mana kita menyedari ya tentang kita sebenarnya datang ke sini buat apa? Kita berada di hotel ni sebagai satu tempat yang sementara yang saya kena check out sekejap lagi. Jadi
Saya nak pergi ke mana kejap lagi? So, saya nak pergi ke mana kejap lagi, kena jawab persoalan, kenapa saya datang ke sini? Jadi kita kena sentiasa ingat, di tempat yang sementara ini, saya datang untuk apa? Dan kemudian saya akan check out untuk pergi ke mana? So, kalau daripada dia, sebab saya check in, maka kepada dia saya kena check out. Sebab itulah ayat Ramadan, ayat 185 kan, surah Al-Baqarah. Quran turun dengan sempurna. Okey? Maknanya 114 surah sempurna. Jadi apa yang berlaku selepas 186? Awak tak nak balik pada aku? Kalau awak kenal aku, kata Allah, awak akan meminta hanya kepada aku. Dan kamu akan makin faham bagaimana aku mustajabkan setiap persoalan dan permintaan kamu. Kamu sangat kenal dengan aku. Seorang akan rasa bahagia kerana makin banyak baca Quran, makin banyak bertarawih, dia makin rasa bahagia hanya datang daripada Tuhannya, dan bahagia hanya akan datang dengan melakukan apa yang Tuhannya suruh. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Baik, tuan-puan sekalian, Hajah apa ni, Zuraida Zuraida, betulkan saya kalau tersalah sebut saya tak nampak nama penuh kat situ Okey, kita mulakan perjalanan kita dengan surah Al-Fatihah. Mungkin kelas ni ada lebih kurang 300 siri Saya akan bersama dengan anda mungkin lagi 300 tahun. Jadi kita akan mulakan perjalanan dengan ketenangan. Okey, kita mulakan dengan Al-Fatihah. Baik. Surah Al-Fatihah kita maklum bermula dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Rabb yang takbir, yang urus semua al-alamin. Kadang kita tertanya-tanya al-alamin ni apa? Maka cuba tafsirkan al-alamin dengan ayat yang terakhir. Maka mesti ada sebab Allah mention Ain, Lam, Mim. Satu kata akar penting yang membentuk ilmu. Allah boleh sebut Alhamdulillahi Rabbin Nas. Kerana itu yang disebut dalam surah An-Nas. Surah yang terakhir di dalam Al-Quran. Anda lihat 114 surah pun yang terakhir menghuraikan permulaan. Perasan? Qul a'udzu birabbin nas. Sedang menghuraikan alhamdulillahi rabbil alamin. Kerana al-alamin di dalam Al-Quran kebanyakannya bermaksud bangsa manusia. Dan bukannya langit dan bumi. Kita boleh bincanglah apabila Musa ditanya wama rabbul alamin, dan jawapan Musa rabbis samawati wal ardi in kuntum muqinin. Yang tu benda boleh bincang. Adakah Musa sedang membataskan makna al-alamin atau Musa sedang bercakap another level, another bentuk huraian kepada al-alamin yang sudah diketahui maksudnya adalah bangsa manusia. Tetapi itulah al-alamin, bangsa manusia. Allah memperkenalkan dirinya sebagai pengurus tadbir manusia di sepanjang zaman, di mana-mana jua. Tetapi di akhir surah Al-Fatihah, tuan-puan diberitahu hasil dapatan murabbi. Pernah dengar tak? Hasil kajian seorang penyelidik sarjana. Pernah dengar benda tu kan? Dia panggil finding data. Maka Allah mengemukakan data penting di sini. Kamu tak nak dengar kesimpulan daripada aku? Kamu kena belajar sejarah supaya kamu boleh baca masa depan kamu. Orang yang tak belajar sejarah, sebenarnya dia mengitar sejarah. Orang yang tak belajar sejarah, dia telah mengulang sejarah tanpa dia menyedari. Maka mari aku beritahu kamu, hidup kamu hanya ada 3 kategori manusia sahaja. Ini kesimpulan daripada Tuhan untuk tamadun manusia sebelum kita. Mereka sama ada an'amta alaihim, atau mereka al-maghdubi alaihim, atau mereka ad-dhalin. Subhanallah. Maka kerana kata akarnya ilmu, alama, maka kita memahami an'amta alaihim adalah orang yang diberikan nikmat ilmu mengenal Tuhannya.
dikenal Tuhannya dengan ilmu yang sahih. Sebagaimana Adam mengenali Tuhannya. Kemudian mereka juga dikurniakan nikmat untuk taat. Untuk mengamalkan apa yang Tuhan yang sudah dikenali perintahkan. Jadi itu adalah nikmat. Maka al-maghdub adalah orang yang dikurniakan nikmat ilmu tetapi tidak mengamalkan. So nikmat amal tidak berlaku kepada mereka. Hanya nikmat utul kitab, ahlul kitab, tetapi mereka tidak mengamalkan. Ad-dhalin pula adalah mereka yang dikurniakan nikmat untuk beramal tapi malang. Amal mereka tidak membawa apa-apa faedah pun di hari akhirat kerana amal mereka adalah amal yang bersifat taklid buta kepada ajaran sesat dan mereka tidak menyedari khurafat di sana sini, lalu terbatallah amalan mereka walau mereka melakukan dengan penuh kesungguhan kerana tidak berasaskan ilmu. Jadi kesimpulannya, subhanallah, surah Al-Fatihah menekankan ilmu yang sahih dan amal yang sahih. Jadi kita ni akan sentiasa diuji dengan dua benda. Kita kena sentiasa tanya dua benda. Saya ni dah ada ilmu ni, saya amalkan ke tak? Macam mana nak beramal dengan suatu ilmu yang saya dapat? Itu soalan nombor satu. Soalan nombor dua, saya ada buat satu amalan ni, tapi ada dalil tak? Daripada mana datang tu? Ilmu dari siapa saya rujuk? Kitab mana saya tengok? Asas wahyu mana yang saya ambil? Gitu. Inilah ciri orang yang an'amta alaihi. Surah Al-Baqarah bermula dengan alladzina yu'minuna bil ghaib. Betul kan? Kita lihat surah Al-Baqarah bermula dengan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih. Sekejap saya besarkan sedikit tulisan. Hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Iaitulah percaya kepada perkara gaib, benda tak nampak. Ini permulaan Al-Baqarah. Isu besar yang dibangkitkan adalah kepercayaan kepada perkara yang tidak kelihatan depan mata. Maka di penghujung surah Al-Baqarah ayat 285 diperjelaskan atau sebenarnya dirumuskan 200 ayat lebih apakah perkara-perkara gaib berkenaan. So kalau kita lihat surah Al-Baqarah ayat 285. Apakah perkara gaib yang telah disenaraikan? Kullun amana billahi. Allah ini gaib. Malaikat ini gaib. Kutub ini gaib. Kecuali Al-Quran. Tetapi semasa ia diturunkan, ia gaib. Kita tak pernah hadir dalam majlis Al-Quran diturunkan. Ada sesiapa pernah nampak 2-3 ayat diturunkan? Tak nampak, sebagaimana kita tidak nampak Nabi kita SAW. Dan kita juga tidak dapat melihat Nabi-Nabi terdahulu. Tapi kita kena percaya, ini namanya rukun iman. Jadi, fahamlah kita, bila beginilah pembukaan dan penutupan, maka Al-Baqarah ni dia cerita tentang apa? Juga ayat 285 mengajar kita percaya kepada benda gaib ni bukan hanya lafaz. Dia tak boleh hanya sekadar cakap. Kalau betul awak percaya pada malaikat, awak kena buktikan dalam tingkah laku awak perangai malaikat tu. Antara perangai malaikat adalah ketaatan yang bergegas. Ingat tak dalam surah Al-Baqarah ni ada cerita malaikat yang minta pencerahan kenapa Adam yang terpilih. Lalu Allah menunjukkan
Kenapa Adam yang terpilih? Kerana Adam diberikan ilmu yang mana malaikat tidak mampu untuk menyampaikan ilmu berkenaan, al-asma' berkenaan. Tapi Adam telah membentangkan nama-nama berkenaan dengan cemerlangnya. Baru malaikat menginsafi dan sedar. Dan malaikat terus sujud selepas diperintahkan atau delay. Terus sujud. Jadi ada tak babak malaikat terus sujud? Ya. Maka boleh nampak tak tema surah ni adalah bergegas untuk taat. Hanya daripada cerita malaikat. Kemudian beriman kepada kutub. Juga perkara gaib kerana namanya Taurat. Namanya Injil. Beriman kepada Rasul. Jadi surah Al-Baqarah ini sangat banyak cerita Nabi Musa. Kita tidak hadir di lokasi kejadian baginda. Dan apakah yang menyebabkan nama surah ini Al-Baqarah? Kerana Nabi Musa. Bani Israel pada zaman Nabi Musa. Dan apa isu Al-Baqarah? Kalau kita study cerita Nabi Musa, ni nak beriman dengan cerita Nabi Musa ni tak boleh hanya sekadar cakap. Kita kena tengok value dia. Iaitulah mereka persoalkan balik arahan Nabi Musa untuk mencari dalang pembunuhan dengan cara mencari seekor lembu betina. Mereka delay. Mereka persoal. Demo nak game kita ke? Tak logik lah nak cari pembunuh tapi pergi cari lembu betina. Macam nak perkena kat kita je. Ya? Sebab dia orang ni ada keinginan untuk menyembah apa yang orang Kibti sembah. Iaitulah simbol kepada kononnya rezeki. Sebab dia orang ni berada di tempat yang sangat susah. Padang pasir, perjalanan ke Palestin, Sinai, Padang Tih. Jadi, kita boleh lihat cerita Al-Baqarah dapat disimpulkan lambatnya Bani Israel nak memberikan ketaatan kepada Nabi Musa. Jadi jangan kita ada perangai berkenaan. Okey. Sebab itu dalam ayat 285 kita diberitahu kalau betul kamu percaya, sami'na artinya percaya, bukan hanya maksudnya mendengar. Sami'na artinya kami dengar dan kami percaya. Sami'na artinya amanna. Tetapi tidak cukup. Allah mahu kita taat. Wa ata'na. Kita kena tengok cerita tu dan kita cuba ambil value-nya dan terus kita kerjakan value itu. So untuk surah Al-Baqarah ini saya menemui beberapa lagi. Baik, kita cuba lihat pula poin nombor 2. Pada ayat yang keempat Allah menyebut walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik. Anda boleh lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 4, mereka yang beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diturunkan sebelum ini. Kitab-kitab diturunkan sebelum ini. So, kita boleh lihat ada isu sebelum Al-Quran. Kamu kena beriman dengan semua kitab-kitab sebelum Al-Quran. Manakala di penghujung surah Al-Baqarah, Rasul diajar dan kita diajar untuk beriman dengan semua rasul-rasul. Bukan hanya beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan semua nabi-nabi sebelum Rasulullah. So boleh dikatakan surah Al-Baqarah ini adalah surah yang merumuskan perjuangan rasul-rasul. Sama ada apa yang diturunkan kepada diorang dan juga apa yang karakter nabi-nabi ni. So kalau kita kaji, maka kita akan kata semua nabi-nabi telah memberikan karakter tertentu untuk saya. Jadi kita belajar bukan hanya isi kandungan kitab terdahulu ada di dalam Al-Quran, kita juga akan kata karakter nabi-nabi terdahulu juga terhimpun di dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam cemerlang di medan perang, maka Nabi sebelum Rasulullah
macam Nabi apa? Yang dipertontonkan dalam surah Al-Baqarah. Yang mahir dengan selok-belok peperangan. Nabi apa? Nabi Daud. Nabi Daud. Kalau Rasulullah pentadbir dan negarawan yang cemerlang di Madinah, Nabi terdahulu. Jangan kufur. Hanya kerana Zionis menamakan matlamat mereka Haikal Sulaiman. Kamu tak boleh marah pada Sulaiman. Kerana Quran menyebut namanya tidak sedikit ya di dalam surah Al-Baqarah sebagai seorang pentadbir, sebagai seorang negarawan. Jadi ini kerana surah Al-Baqarah ada cerita tentang pertukaran arah kiblat, yakni kekecewaan Allah kepada Bani Israel sebab mereka ada sikap memandang rendah kepada certain Nabi. Betul tak? Bani Israel memandang rendah Nabi Harun. Tak peduli bila dia tegur jangan sembah patung lembu. Peduli apa? Jadi mereka ada sifat membeza-bezakan Nabi dan juga membeza-bezakan malaikat. Dalam surah Al-Baqarah ada tak cerita kami hanya suka Mikail, kami tak suka Jibril. Lalu ayat itu berbunyi Allahumma salli ala Muhammad. Man kana aduwan li Jibril wa Mikal fa inna Allah aduwan. Gitu Barang siapa bermusuh dengan Jibril dan Mikail, sebab Yahudi sangat suka Mikail sebab dia ada unsur rezeki, kebendaan material. Tetapi Jibril diorang tak suka. Sebab apa? Jibril salah turunkan kenabian yang terakhir kepada orang bukan Bani Israel. So, ya Allah, mereka jadi sentimen, kepuakan, benci malaikat Jibril. Ini adalah hubungan yang kedua tuan-tuan boleh nampak. Cuba lihat surah Al-Baqarah pada ayat 285. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Jadi nabi-nabi sebelum Rasulullah kita beriman semuanya. Manakala awal Al-Baqarah kitab-kitab sebelum Rasulullah Al-Quran kita beriman semuanya. Jadi boleh dikatakan bila anda berpegang teguh dengan surah Al-Baqarah, anda sedang berpegang teguh dengan semua nabi-nabi dan semua kitab suci. So anda cover semua rukun iman sebenarnya. Subhanallah. Akhir sekali, di permulaan surah Al-Baqarah, tuan-tuan akan bertemu dengan kalimah Al-Falah. Wa ulaika humul muflihun. Jadi ayat ini mengumumkan berita gembira sebenarnya kepada orang yang bertakwa, mereka akan jadi orang yang diberikan kemenangan. Kemenangan di akhirat pasti, kemenangan dunia, ya, barangkali Allah Ta'ala boleh mentakdirkan kemenangan di dunia. Kerana ada saja orang bertakwa yang tidak ditunjukkan kemenangannya ke atas orang kafir. Bahkan sebaliknya dia telah syahid, orang kafir yang telah membunuhnya. Tapi bila kita tengok ayat 286, Allah menggunakan kalimah yang sama. Ya. Kalau tadi wa ulaika humul muflihun, dan ayat, maafkan saya, bukan kalimah yang sama. Allah guna kalimah yang berbeza, tetapi membawa makna yang sama. Sebenarnya makna pun berbeza, tetapi dia ada tema yang sama. Iaitulah, kalau engkau boleh memenangkan orang yang bertakwa, maka kami nak minta kemenangan itu ke atas orang kafir di dunia. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Boleh nampak macam mana surah Al-Baqarah berakhir dengan unsur kemenangan orang bertakwa. Unsur kemenangan orang bertakwa. Uslub doa, saya nyatakan di sini. Uslub doa, boleh mute jangan lupa. Uslub doa Allah tunjukkan dengan tujuan orang bertakwa ni. Ni orang bertakwa ni. Allah kata Allah nak bagi kemenangan pada orang bertakwa. Tapi orang bertakwa, walaupun dia diberikan kemenangan di dunia, dia tak pernah rasa dia sudah menang. Dia sentiasa risau. Takut-takut dia tak menang lagi.
Maka dia sentiasa memohon pada Allah agar berkati dia punya perjuangan, agar ya Allah, betul ke aku menang? Tolong pimpin aku ke arah kemenangan yang hakiki, ke arah kemenangan sebenar. Jadi tak peliklah, cantik sangat. Allah jadikan penutup surah Al-Baqarah dengan nada doa. Nada doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Rabbana wa la tahmil alaina. Sebab kemenangan ini ada tanggungjawab. Dengan kemenangan lebih besar, tanggungjawab jadi lebih besar. Jadi penutup Al-Baqarah menunjukkan rayuan seorang muttaqin agar bantu kami ya Allah untuk mengurus kemenangan ini. Jangan jadikan kami macam orang-orang sebelum kami yang gagal untuk mengurus kemenangan. Kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jadi walaupun tuan-puan tak dapat nak masuk surah Al-Baqarah yang panjang lebar dengan pelbagai isu, tapi sekurang-kurangnya anda nampak dah surah ni nak cerita tentang apa? Tentang macam mana aku nak bagi kamu menang ke atas kaum yang kafir sekarang. Semasa surah Al-Baqarah diturunkan, Allah menurunkannya untuk membantu dan menyusun perjalanan Nabi menang ke atas kaum kafir di Masjidil Haram yang sedang menguasai Masjidil Haram. Macam mana nak menang ke atas mereka? Sebab tu aku tukar kiblat kerana itu menandakan permulaan kamu punya wawasan untuk membebaskan Masjidil Haram. Jangan kamu pindah ke Madinah, kamu dah lupa Masjidil Haram. Hanya kerana ada orang kafir di situ. Daripada situ kamu datang ya Rasulullah, kamu kena kembali ke situ sebagai fatih, sebagai pembuka dalam Fathu Makkah. Musa, kamu pergi ke Madian. Kamu tidak boleh lupa daripada mana kamu datang. Namanya Mesir. Kamu tak boleh lupa kamu datang daripada istana Firaun. Dari istana Firaun kamu membesar. Dari istana Firaun kamu datang. Kepada istana Firaun kamu akan kembali. Jadi sekarang bukan misi membebaskan Masjidil Haram. Sekarang adalah misi membebaskan masjid yang juga dibina oleh Nabi Ibrahim, dan cerita Nabi Ibrahim berada juga di tengah-tengah surah Al-Baqarah kerana baginda membina dua kiblat. Maka sekarang adalah misi membebaskan Masjidil Aqsa, tuan-tuan. Sesuailah kedudukan surah Al-Baqarah ini, maka sesuailah kedudukan surah ini selepas ayat terakhir surah Al-Fatihah. Apa dia? Ayat terakhir surah Al-Fatihah. Orang yang diberikan Allah nikmat. An'amta alaihim. Dan dalam ayat yang terakhir juga ada cerita orang yang ditarik nikmat. Al-maghdubi alaihim. Jadi, bila dalam satu ayat, Allah cerita orang yang akan diberikan nikmat, artinya secara terbaliknya, Al-maghdub dan Ad-dhalin adalah orang yang dicabut nikmat tu. Dan inilah hala tuju surah Al-Baqarah. Macam mana nak menang? Dan apa sebab seseorang boleh mengalami kekalahan? Kemudian kita bergerak kepada surah Al-Baqarah. Surah Al-Imran, maafkan saya. Surah Al-Imran ni, tuan-tuan, puan-puan sekalian, ia bermula dengan doa dan berakhir dengan doa. Subhanallah. Mari kita lihat. Boleh lihat pada ayat keberapa tadi ada doa? Ayat 8 dan 9. Perhatikan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini perbincangan awal akhir surah Kalaulah kita ada semester 2 nanti, hubungan antara akhir surah sebelum dengan awal surah selepas, ataupun hubungan antara surah. Sebagai contoh, surah Al-Baqarah tentang apa tadi? Kemenangan. Sebab tu ada cerita Talut sebagai isyarat kepada perang Badar. Talut menang dengan jumlah sedikit. Ya, Rasulullah menang dengan jumlah sedikit. Kenapa cerita Talut yang Allah bawa turun menjelang perang Badar? Supaya kamu ingat, bila kamu menang kata Masjidil Haram, kamu kena jadi Talut 2.0 yang membebaskan Masjidil Aqsa daripada penjajahan. Jalut moden.
So dalam satu cerita ada dua objektif. Satu, kamu akan berdepan dengan badar. Apa yang boleh menyebabkan kamu boleh menang bila jumlah kamu sedikit adalah apa yang menyebabkan Talut menang. Walaupun jumlahnya sedikit. Yang kedua, kamu ada misi yang lebih besar. Satu hari nanti, selepas membebaskan Masjidil Haram, kamu ada misi membebaskan Wattini Wazzaitun. Itu tujuan aku turun ke surah Wattini Wazzaitun, agar kamu betul-betul memberikan perhatian kepada tanah Palestin, tanah para anbiya. Sebab Al-Baqarah kata apa tadi? La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami takkan pisah-pisahkan nabi-nabi ni. Kami menerima semua nabi-nabi dan semua kitab suci. Dan masalahnya, kebanyakan nabi berjuang kat mana? Kebanyakan kitab suci turun kat mana? Kat Palestin. Jadi kalau betul awak tak pisah-pisahkan perjuangan awak dengan perjuangan nabi-nabi Bani Israel terdahulu, maka please make connection. Kamu kena isra' ke sana untuk jadikan ia bukan garis putus-putus, ia adalah garis langsung. So ia bukan hanya Isra' Mi'raj. Ia adalah perjuangan selepas pembukaan Makkah, kamu kena membuka Masjid Al-Aqsa. Dan ayat ni bagi tahu bila Allah kurniakan kemenangan, Allah jadikan kami istiqamah. Jangan gelincirkan kami bila engkau telah memberikan kami kemenangan dan hidayah. Boleh nampak? Dan kemenangan yang sebenar adalah kemenangan di akhirat. Ayat 9. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi. So nampak tak unsur doa? Subhanallah. Bila kita lihat penghujung surah Ali Imran. Penghujung surah Ali Imran juga ada babak doa. Perhatikan pada ayat 100 ya 95. Mulai daripada ayat 192. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah wa ma lizzalimin min ansar. Kalau tadi dua doa, betul kan? Satu doa, jangan gelincirkan kami kat dunia ni ya Allah. Kekalkan kami dalam majlis hidayah. Bukan hanya majlis Al-Quran, majlis tafsir, majlis tadabbur, tetapi majlis itu sendiri menambah hidayah pada kami. Wazidnahum huda. Kami nampak apa yang patut kami buat. Bukannya informasi maklumat baru. Tadabbur ni bukan hanya informasi. Tadabbur ini adalah kita makin nampak perkara yang kita kena ubah dalam kehidupan. Jadi cantik Allah susun. Ya, doa pertama di permulaan Ali Imran adalah istiqamah di dunia dalam majlis yang boleh memberikan hidayah. And then yang kedua tentang keakhiratan, betul? Doa di penghujung Ali Imran keakhiratan dulu. Selamatkan kami daripada api neraka. Jauhkan kami daripada mempunyai sifat zalim. Kerana orang zalim ini akan dihina Allah di hari akhirat dengan dihumban ke dalam neraka. Manakala doa 193 adalah unsur kekalkan kami dengan majlis, dengan seseorang yang apabila dia berbicara, dia menyeru kami kepada keimanan. Subhanallah. Unsur doa ya. Jadi bila kita nampak unsur doa ni, dia mengajar surah Ali Imran ni tentang apa? Kualiti apa? Kalau tadi isu penting dalam Al-Baqarah adalah isu aku nak ketaatan itu berlaku segera. Just do it now, as soon as possible. Jangan lengah. Masa sangat suntuk. Itu satu makna Islam. Artinya total submission. Al-Islam adalah submit dengan sepenuh hati, jangan mempersoal, lakukan dengan segera. Sebagaimana iblis gagal bila diperintahkan untuk segera sujud, dia gagal sebab dia bermain dengan logik. Ibrahim alaihissalam, tokoh dalam Al-Baqarah, diuji dengan macam-macam kalimat, baginda bergegas, tidak lengah melakukannya. Tetapi Ali Imran, dia punya kamera ke arah lain sedikit. Dia tidak memfokuskan sangat kepada zahir, ketaatan.
Dia memfokuskan kepada, okey, kalau kamu dah mengerjakan sesuatu ketaatan, ada kesan tak pada hati? Ada kesan tak pada hati? So Islam pada takrifan yang kedua adalah ketenangan. Peace. Ya, qalbun salim duduk kat sini. Maka sebab itu anda akan mendapati cerita dalam Ali Imran adalah cerita berdamai dengan ketentuan Allah. Hati ni kena ada perasaan redha dengan perkara-perkara yang mungkin tidak disenangi. Allahu Akbar. Inilah yang disebut Az-Zahrawain. Bunga yang nampak cantik daripada jauh, lalu orang nak datang dekat, wangi pula. Ini maksud Zahrah. Bila Nabi kata Al-Baqarah dengan Ali Imran, Az-Zahrawain, sebab apa? Sebab dia akan membawa seseorang itu kepada pintu Islam yang betul. Islam bukan hanya ketaatan tanpa penghayatan. Al-Baqarah tanpa Ali Imran. Sebagaimana Islam bukan hanya penghayatan tanpa ketaatan. Healing tapi tak nak bertindak buat apa-apa. Seronoklah saya rasa macam banyak dah penawar saya dapat pada Quran tapi tak pernah sembahyang. Tak betul. Itu akan jadi terlalu kesufian. Yang tadi pula terlalu kepandaian, terlalu kebijaksanaan tapi tak ada sebarang tindakan. Baik. Seterusnya ini juga menarik. Awal surah Ali Imran anda akan mendapati sebelum babak berdoa tu ada babak berfikir. Perhatikan surah Ali Imran. Kalau tadi babak berdoa kan. Sebelum tu ada babak perdebatan. Ni. Ada babak perdebatan tentang ayat muhkamat, ayat mutasyabihat. Maknanya ada suatu proses perbincangan intelektual, proses untuk meneliti sesuatu nas. Apa perbincangannya dalam ayat ini? So yang terbabit bukan sebarangan orang. Yang terbabit adalah warasikhuna fil ilmi. Orang yang sangat mendalam dan mengakar dia punya ilmu. So tidak semua orang boleh bermain dengan ayat-ayat mutasyabihat. Hanya orang tertentu yang Allah kurniakan kepadanya ilmu dan hikmah boleh menghuraikan ayat-ayat mutasyabihat dalam bentuk yang tidak bertentangan dengan ayat muhkamat. Gitu. So tema penting ayat 7 ini adalah dia kaji kitab Allah and then dia berdoa. Ni ayat 7, dia kaji kitab Allah, dia berbincang dengan penuh kegairahan tentang kitab Allah and then dia berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan maklumat yang begitu banyak ni janganlah kami tersesat ya Allah. Subhanallah. Cantik susunan itu. Tetapi di penghujung Ali Imran, sebelum doa ada babak apa? Ada babak berfikir tentang langit, bumi, siang, malam. Mengingati Allah, berdiri, duduk dan bertafakkur. Jadi cantiknya dari satu sudut ada orang berfikir mengenai ayat-ayat maktubah. Saya tulis di situ, point number 2. And then dia berdoa. Satu pihak pula, dia tak mampulah nak pergi tadabbur dalam-dalam ni. Tetapi dia hanya boleh jadi saintis dalam bidang. Dia suka mengkaji satu-satu perkara. Maka itu juga tidak menghalangnya untuk dekat dengan Tuhan. Kita boleh dekat dengan Tuhan dengan kaji Al-Quran. Kita juga boleh dekat dengan Tuhan dengan kaji alam. Dia panggil ayat-ayat kauniyah. And dia berdoa. Dan semua doa ni mustajab lah ke? Subhanallah. So anda dapat lihat macam mana Allah menyantuni kumpulan yang advance, dia punya tadabbur, dia punya penemuan aras tinggi, tetapi pada masa yang sama ada orang yang bukan boleh selalu buka Quran dan kaji Quran. Dia kena jaga profesional dia kena jaga careernya dan dia pakar bidang tu. It's okay, no problem. Surah ini memang mengenai proses berfikir yang mendalam. Mengenai sama ada pentadbiran Allah dalam Al-Quran. Macam mana dia takbir surah ni? Macam mana dia takbir ayat ni? Wow. Juga macam mana Allah takbir alam. Matahari terbit, matahari terbenam. Dan macam itulah juga Allah musawwir. Musawwir ni Allah takbir. Ya. Kehidupan kadang cantik, kadang nampak tak cantik. Ini musawwir. Ada tak nama Allah musawwir di permulaan surah Ali Imran? Ada.
Ayat 6. Huwallazi yusawwiru. Huwallazi yusawwirukum fil arham. Dia bagi wajah. Dia bagi wajah kepada bayi. Sebenarnya semua wajah adalah cantik. Manusia sahaja ya yang mempunyai pelbagai cara pandang. Betul kan? Pasangan kita cantik, tapi bagi orang lain belum tentu cantik. Tetapi Allah memberikan kecantikan pada semua yang ada di dalam rahim. Tidak ada OKU sebenarnya. Ia hanyalah istilah kita untuk berkebajikan dan memberi extra protection di sebalik penyebutan orang kelebihan upaya berkenaan. Tetapi at the end of the day, sebenarnya setiap manusia ada rezeki dan kelebihan. Kadang nampak orang tu tak cantik, tapi di mata suaminya cantik. So ada takdir nampak tak cantik. Tapi sebenarnya nanti kamu akan berterima kasih pada takdir itu. Baru nampak cantik. Macam sekarang di Kelantan. Matahari terbit. So kita bekerja. Tapi bagi certain orang, di negara mana? Sekarang. Di Jepun. Tak. Di Amerika. Di Amerika, matahari tenggelam. Matahari malam. Diorang dalam ketakutan. Matahari yang sama. Tetapi waktu maghrib nak datang. Diorang dalam ketakutan sebab malam. Siapa boleh jamin yang dia punya rumah, dia punya harta kebendaan tidak akan dicuri, tidak akan diganggu pada waktu pencuri tidak kelihatan malam. Tetapi daripada matahari yang sama, kita duduk kat sini ada optimis. Di pihak orang lain pesimis. Macam itulah hidup ni. Cantik sebenarnya surah Ali Imran ini, tuan-tuan. Sebab dia ada cerita, hari ini awak berlaku satu takdir yang awak umpama matahari terbenam. Aduh, sakitnya. Tapi nanti kamu duduk di tempat lain, kamu akan menghargai ia sebenarnya sebagai satu matahari terbit. Dia hodoh pada kamu sekarang. Nanti dia cantik bila kamu dah umur 40. Dia tak cantik depan kamu sebab kamu baru umur 20. Tapi bila 10 tahun daripada sekarang, kamu akan kata cantik benar apa yang Allah bagi pada aku. Macam Nabi Yusuf. Pada umur dia 10 tahun, ia adalah wajah yang buruk. Dia ni wajah cantik. Tetapi dipandang buruk oleh abang-abangnya. Tak apalah, tak ada orang yang memberi perhatian kepada aku. Dia adalah satu trauma sebenarnya bagi seorang kanak-kanak. Tetapi 40 years after that, inilah wajah yang orang Mesir mahu tengok. Jutaan rakyat Mesir mahu wajah ini terus ada dalam hati mereka, bukan sebab tampan, sebab penyelamat daripada musim kemarau. Jadi kita kena ingat, Ibu Maryam dapat anak perempuan. Itu cerita kat mana? Cerita dalam surah ni ya. Aduh, dapat anak perempuan pun tak ada. Tetapi dia cuba struggle dengan perasaannya, lalu dia kata, ini sama itu Maryam. Allah, saya nak move on. Saya tak nak lihat ini sebagai matahari terbenam yang menakutkan. Saya percaya matahari akan terbit. Makanan syarqiyah. Makanan syarqiyah. Saya percaya matahari akan terbit daripada anak ni. Subhanallah. Nabi Zakaria tak dapat anak. Cerita tu kat mana? Surah ni juga. Tetapi beliau diberikan berita gembira. Ya, semasa sedang berdiri dalam salat. Subhanallah. Kemudian cerita Uhud duduk kat mana? Surah ni juga. Tetapi Allah kata, awak jangan kata orang mati di medan perang ni matahari yang terbenam. Dia dah maut. Tak, saya nak bagi tahu, dia baru je terbit dekat alam lain. Dia sedang menghadapi kehidupan lain. Matahari terbit, kehidupan lain yang lebih baik daripada kehidupan dunia. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat. What a great gift. Tuan-tuan, kalau lemah semangat, bacalah surah Al-Imran. Surah yang merawat duka apabila berlaku tragedi dalam hidup. Ya, kalau tak mampu nak baca surah Yusuf, baca surah Al-Imran sebab dia lagi pendek sikitlah daripada surah Yusuf. Setuju? Jadi sentiasa ini kita tak bincang lagi ni. Hopefully semester 3 lah pula. Surah-surah yang disusun oleh Al-Quran makin lama makin pendek, betul tak? Makin lama makin pendek. Sebab dia ada sifat mathani. Dia macam nak rumus balik.
Kalau kita sekarang belajar penutup surah, rumuskan pembukaan, maka apa yang datang dalam surah-surah yang makin pendek ini juga ada sifat macam tu. Dia nak merumuskan. Ya, dia nak merumuskan. So boleh buat universiti dah ni. Kalau dah banyak sangat semesta ni. Ya. Okey, seterusnya kita bergerak kepada kita masih lagi dalam surah Ali Imran sebab saya nak tuan-tuan hargai. Awal surah Ali Imran cerita tentang istidraj. Contoh ayat 10 ayat 11 Ayat 10 ayat 11. Cuba tengok. Ini selepas Allah cerita pasal tadabbur, ayat-ayat mutasyabihat, and then doa. Orang tadabbur ni, kalau betul dia tadabbur, dia sentiasa akan berdoa selepas itu. Ayat 185, gesaan bertadabbur dalam bulan Ramadan. Surah Al-Baqarah. Ayat 186, berdoa. Surah Al-Baqarah. And then after that, apa dia? Cerita orang kafir diberikan kelebihan ekonomi dan tentera. Sebab apa? Kenapa kena datang ayat ni lepas tu? Sebab orang yang benar-benar diberikan Allah Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra, Allah akan beri kepadanya kemudahan. Dia tak akan takut selain daripada Allah. Dia tak akan takut kepada orang kafir. Dia tak akan takut kepada rejim. Dia kata harta dia orang Allah yang bagi. Superpower dunia Allah yang beri. Kenapa saya nak takut? Sebab semua Allah yang beri. Kemenangan belum tentu Allah bagi kepada diorang nanti. Allah boleh beri kemenangan kepada kami. Walaupun kami tak ada apa yang mereka ada. Harta dan anak pinak. So, cara pandang musuh adalah antara tema penting surah Ali Imran. Jangan kata kamu kalah. Ini tema penting surah Ali Imran. Kamu hanya perlu belajar. Jangan kata kamu kalah. Sometimes we win. Sometimes we learn. Ini adalah permulaan surah Ali Imran. Di penghujung surah Ali Imran, tuan-tuan lihat pada ayat 196. Lepas doa mustajab. Lepas tafakur. Tadi tadabbur, permulaan. Hujung tafakur. And then berdoa. And then la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Dah. Jangan rasa takut sangat dengan musuh kamu bermaharaja lela, menceroboh tanah tu, menceroboh tanah ini. Merasakan mereka paling berkuasa. Kami bagi sekejap je. Nanti kami akan berikan pukulan maut kepada mereka. Mereka akan menghadapi kesudahan yang sangat perik dan menyakitkan. So bertenang. Kamu tak payahlah duk rasa Tuhan ada bersama dengan mereka. Kerana mereka ada serba-serbi syurga. Kamu akan memiliki syurga. Ayat 198. Syurga milik kamu. Jadi kalau kita faham awal dan hujung ni, insya-Allah lah. Panjang mana pun surah tu, tuan-tuan akan ada arah tuju yang clear. Okay, kita tinggalkan surah Ali Imran. Kita pergi kepada surah An-Nisa. So hari ini kita cuba selesaikan 4 surah panjang ni, insya-Allah ya. Saya akan melawan hotel yang mungkin akan memaksa saya check out. Kita akan lawan demi nak bagi puas hati apa yang telah kita kaji. Surah Ali Imran, surah An-Nisa surah An-Nisa bermula dengan wahai manusia. Betul atau tidak? Tu ya ayuhan nas. Subhanallah. Dan surah Ali Imran berakhir antara ayat-ayat terakhirnya pada ayat 174, ayat terakhirnya antaranya adalah ayat 174 menyebut tentang perihal apa dia? Ya ayuhan nas juga. Nampak? Ya ayuhan nas. Sebab apa? Ya. Kalau kita lihat yang pertama tadi ini, hey manusia, bukannya orang beriman. Semua manusia ada kecenderungan untuk meremehkan makhluk yang Allah Ta'ala cipta dengan potensi yang berbeza daripada lelaki, tetapi bila manusia tidak ada Tuhan dalam hidup, dia panggil tak ada takwa. Dia tak tahu ada Tuhan dalam hidup ni, dia boleh cenderung kepada jahiliyah, iaitulah membunuh anak perempuan, menghina perempuan yang
Kalau dalam jahiliah ini tak ada mahar. Kalau mati, diorang mati mana-mana lelaki, mereka tak akan mewarisi apa-apa pusaka. Jadi, subhanallah, surah An-Nisa membuka tirai dengan isu, hei manusia, kena ingat, kalau tak follow Tuhan, kamu akan memijak, kamu akan menghina pasangan kamu yang Allah ciptakan untuk melengkapkan kamu sebagai zauj, iaitu akan melengkapkan kamu. So fahamlah, kita surah ini akan menceritakan tentang jangan menghina sesiapa. Dalam rumah, jangan memandang remeh wanita, perempuan, anak-anak perempuan yatim piatu. Jangan ambil kesempatan kepada makhluk yang kamu nampak macam lemah dan kamu boleh manipulate. Ini dalam rumah. Di luar rumah, jangan hina sesiapa Yahudi. Jangan memandang hina sesiapa wahai munafik. Sebab itu isu dalam surah An-Nisa juga, kalau anda tahu lah. Dan penghujung surah An-Nisa, wahai manusia, sebenarnya telah datang kepada kamu keterangan-keterangan yang jelas dan nyata. Follow sahaja wahyu, kamu akan terpandu pada memanfaatkan pasangan kamu untuk memakmurkan muka bumi Allah sebagai khalifah ni. Sebab Adam tak boleh buat kerja kalau Hawa tak ada. Kemudian awal surah bermula dengan cerita Adam dan Hawa. Perhatikan surah An-Nisa bermula dengan cerita alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya, kamu ini diciptakan Allah daripada satu acuan yang sama. Ya, Hawa diciptakan, wa khalaqa minha zawjaha, diciptakan Hawa ini daripada unsur yang sama, iaitu unsur tanah dan unsur ar-ruh. Jadi tidak ada sifat lelaki boleh pijak wanita. Tak ada. Siapa yang bawa benda tu mempergunakan wanita, menunggang wanita untuk lariskan produk, ini semua jahiliah moden. Jadi itu cerita di permulaan surah An-Nisa tentang zuriat. Di penghujung surah An-Nisa, anda akan mendapati ada isu kalalah. Kalalah ini adalah wanita yang mana meninggal dunia, dan pada masa yang sama, kalalah ni apa? Saya lupa. Kak Liza, ingat tak? Kak Syida, kalalah ni. Kalalah ini adalah apa? Boleh bantu? Ustaz, Perempuan. perempuan yang Perempuan. Bukan perempuan yang mati. Bukan perempuan yang mati. Ke perempuan yang mati? yang bukan yang tidak ada meninggalkan waris. Ya, betul. Perempuan yang tidak ada ibu bapa dan tidak ada zuriat. So kalalah ni adalah merujuk kepada perempuan yang mati yang tidak meninggalkan waris atau perempuan yang hidup. Perempuan yang mati lah kan? So macam mana status harta dia tu? Kalau dia mati dan kadang tak ada mak dan tak ada anak, betul lah? Jadi ada isu tak ada anak dan tak ada ayah. So isu ni adalah isu generasi. Dia sendiri sebagai anak kepada mak ayah, dan mak ayah dia dah tak ada untuk mewarisi harta yang ditinggalkan. Dia pula tak ada anak yang boleh mewarisi harta kebendaannya. Jadi isu pembinaan generasi ni, boleh nampak tak kenapa tiba-tiba surah An-Nisa berakhir dengan kalalah. Pening betul lah susunan Al-Quran ni. Elok-elok je tiba-tiba muncul kalalah pula dah. Tapi sebenarnya kalau kita perhati dan kita renungkan, kita tadabbur, sebab tu ayat tadabbur aras tinggi dalam surah An-Nisa kan. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka kita akan mendapati isu pembinaan generasi adalah tujuan surah An-Nisa diturunkan. Ya. Awal surah An-Nisa ada ayat famous poligami. Sedangkan kalau kita baca ayat tu daripada awal, ayat tu menggesa kalau awak nak kahwin dengan anak perempuan yatim piatu itu dengan niat nak ambil harta ayahnya yang syahid di medan perang, lebih baik jangan kamu buat. Sebab dia akan menzalimi kanak-kanak perempuan itu. Dan lebih baik ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulath wa ruba'. Itu konteksnya. Asalkan kamu jangan buat macam tu kepada anak kecil perempuan itu. Kamu nikahkannya untuk harta kebendaannya.
Allah kata lebih baik ambil perempuan mereka. Kerana anak yatim bagi Allah Ta'ala sekalipun anak yang ada masa depan. Fa'ammal yatima fala taqhar. Ya? Jadi anak ni walaupun dia tak ada mak ayah, dia kena dibesarkan dengan education. Penting bina generasi ini. Sebab dia adalah madrasah untuk melahirkan mujahidin. Wanita. Allah Ta'ala buat begitu. Untuk membekalkan pemimpin-pemimpin negara. Musa akan jatuh ke Firaun. Tapi semua kena mula daripada mak dia. So Allah mengangkat sebenarnya martabat wanita. Boleh? Akhir sekali tuan-tuan, puan-puan sekalian, Suratul Maidah. Awal surah bermula dengan nikmat kemenangan dan perintah menepati janji. Cuba tengok. Surah Al-Maidah kita. Wahai orang-orang beriman, kamu hendaklah memelihara, menyempurnakan apa yang sudah kamu akad. Bukan hanya akad nikah ni. Saya terima nikahnya, saya akan bertanggungjawab pada perempuan ini. Saya akan menunaikan segala perintah dan laranganmu, ya Allah, bila engkau kurniakan kepada kami negara dan kuasa. So, semua maklumlah surah Al-Maidah ini turun antara surah yang terakhir turun kepada Nabi SAW selepas pembukaan Makkah. Suratul Maidah diturunkan. Jadi Allah telah menurunkan kekuasaan. Ya, anda boleh lihat macam mana Allah menyebut pada ayat yang ketiga, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaikum ni'mati. So aku dah bagi kamu negara. Aku dah bagi kamu kuasa. Apa yang kamu minta selama ini 10 tahun lepas, aku berikan kepada kamu. Okey, bila aku dah bagi, aku tak bagi free tau. Kena buat janji dengan aku. Buat janji dengan aku untuk sentiasa memelihara amanah kemenangan ini dengan jangan didik rakyat jelata untuk makan apa sahaja. Kerana ia adalah simbolik kepada mengikut hawa nafsu. Ini pun sebab kita berada dalam bulan Ramadan. Setuju? Kita bukan hanya meninggalkan makan minum waktu siang. Dia punya objektif adalah ni nak kawal. Ni nak kawal kat dalam ni. Nak latih kita untuk ada sistem menyatakan yang ni boleh ni. Tapi Tuhan kata tak boleh pada waktu ni. Yang ni tak boleh ni sebab apa? Semua orang tak buat benda tu. Tapi Allah kata buat, kita kena buat. Jadi, tunai janji kamu. So, makanan, minuman adalah simbolik kepada kemahuan tubuh yang dicipta daripada tanah ni. Tapi hidup ni bukan hanya perlukan makan minum sahaja. Hidup ni perlukan istighfar, perlukan hitah. Bukan hanya hintah, gandum. Hitah ni pengampunan. Jadi, kita boleh lihat cerita mengenai nikmat kemenangan Madinah. Nikmat kemenangan Mekah tu saya betulkan. Nikmat kemenangan Mekah dan besarnya pengikut Nabi bila Mekah dan Madinah telah diislamkan. Betul atau tidak? Ini antara tafsiran Inna A'tainakal Kautsar. Tuan-tuan boleh bacalah buku saya, Manusia Melukakan, Tuhan Menyembuhkan. Saya bawa tafsiran yang saya fikir lebih kuat, iaitulah Al-Kautsar bukan hanya telaga di akhirat, tetapi merujuk kepada pengikut yang sentiasa ada dengan jumlah jutaan sepanjang zaman. Ramai pengikut Rasulullah, tak pernah berlaku pada mana-mana Nabi. Ini maksud al-yawma akmaltu lakum. Ini maksud wa ra'aitan nas afwajan. Ini permulaan surah Al-Maidah. Penghujung surah Al-Maidah, anda tahu cerita apa? Cerita Allah tanya nikmat. Kamu guna apa dengan nikmat ni? Aku suruh kamu beramanah dengan nikmat ni. Aku minta kamu jaga balik perjanjian kita. Untuk guna kuasa ni sebaik mungkin. Untuk guna pengaruh ni sebaik mungkin. Kamu buat macam mana? Dan ada babak apa? Ada babak Nabi Isa ibnu Maryam. Sebagai sampel case. Sebagai model. Kepada thumma latus'alunna yawma idhin anin na'im. Setakat ni line saya okey kan Kak Syeda? Takut hotel suruh check out dengan mematikan wifi. Okay. Okay, sekali lagi. Bismillah. Okay, kalau kita lihat penghujung-penghujung ini,
Saya nyatakan tadi ayat 116 116. Cerita apa ni? Wa idza qala Allah ya Isa ibn Maryam, wahai Isa ibnu Maryam, kamu ke? Ni soal siasat berlaku. Kamu ke ada berkata kepada manusia, ambillah aku dan bonda aku sebagai Tuhan selain daripada Allah? Nabi Isa menafikan. Saya tak pernah ajar macam tu, ya Allah. Engkau tahu apa yang saya buat? Takut. Ini sebenarnya panorama yang sangat menakutkan. Hatta Nabi-Nabi pun tidak terlepas daripada ketakutan soal siasatan ini. Jadi, cantik bertaut antara awal dan akhir. Jadi surah ni pasal apa agaknya? Bila kita tahu, kita tahu dah apa kat tengah-tengah tu mesti huraian. Setiap nikmat yang Tuhan beri kena ada rasa bertanggungjawab dan kena ada takwa, kerana kita bakal ditanya tentang apa yang Allah kurniakan kepada kita. Okey. Kemudian awal surah menyentuh halal haram makanan. Itu jelas. Awal surah menyentuh halal haram makanan. Tuan-tuan boleh tengok ayat 2. Ayat 3 diharamkan bangkai, darah, daging khinzir. Dan apa yang dihalalkan? Penghujung surah ada cerita makanan turun daripada langit. Subhanallah. Nama surah ni Maidah, artinya apa? Meja yang panjang dan ada macam-macam menu. Kalau dah nama meja panjang, adalah supper tu, maknanya ada macam-macam menu. Dan ia adalah suasana buffet lah. Berbuka puasa kan. Sebab apa? Sebab Rasul semasa surah Al-Maidah telah diturunkan, Rasul semasa Al-Maidah diturunkan ni telah menerima pelbagai nikmat, menguasai pelbagai kabilah, pelbagai daerah. Islam telah merebak ke seluruh dunia. So ini amanah daripada Allah. Aku bagi kamu kemudahan, followers sangat besar, sahabat daripada pelbagai kabilah, qabail, li ta'arafu. Maka adakah kamu jaga amanah untuk bertakwa? Dan tuan-tuan kalau perhatikan ucapan Nabi Isa apabila makanan turun dari langit, ataupun permohonan agar makanan turun daripada langit, first word Nabi Isa adalah ittaqullah in kuntum mu'minin. So kena sentiasa ingat, kalau Allah turunkan, jangan gembira sangat. Sebab kalau kamu tidak beriman, lepas mukjizat makanan turun daripada langit, azab kamu adalah lebih hebat daripada azab yang dikenakan kepada orang lain dalam neraka. Sebab kamu telah diperlihatkan dengan mukjizat yang sangat besar. Jadi setiap pemberian tidak percuma. Aku tunaikan permohonan kamu nak makanan daripada langit, Allah turunkan, tapi dengan kelebihan tertentu, ada tanggungjawab tertentu. Dengan nikmat tertentu, ada amanah tertentu. Sebab tu jangan hanya tafsirkan nikmat sebagai tanda Tuhan sayang. Ia juga tanda Allah akan uji kita. Kita guna nikmat tu ke mana? Sebab tu kena ada ucapan Nabi Sulaiman. Hada min fadli Rabbi. Alhamdulillah, hada min fadli Rabbi. Tapi, sambung lagi. Liyabluwani. Allah nak uji. Nikmatnya aku guna untuk apa? Aku guna ke jalan mana? Dan akhir sekali tuan-tuan, yang menarik adalah, saya punya nota tu terlajak masuk juzuk amma pula dah. Awal surah ada cerita berwuduk. Betul kan? Ada cerita berwuduk, iaitulah ayat 6. Cerita berwuduk, dan satu-satunya dalam buku saya tiada dua yang sama, saya beritahu ini satu-satunya ayat yang memperincikan tentang kaedah wuduk. Allah bagi detail SOP berwuduk. Allah yang sama menyusun detail cara mentadbir negara dengan bersih dan suci. Tidak ada penyakit, tidak ada kotoran yang boleh meruntuhkan tamadun yang dibina atas dasar wahyu ni. So ada cerita sapu kepala. Wamsahu biru'usikum. Menariknya di penghujung surah Al-Maidah, ada cerita Nabi Isa yang digelar Al-Masih. Ada cerita mukjizat Nabi Isa. Anda boleh lihat pada ayat 110. Ada cerita mukjizat Nabi Isa yang semuanya ada kaitan dengan sapu.
Masih. Di mana tangan baginda hanya menyentuh burung, menyentuh orang buta, menyentuh orang sakit sopak, menyentuh mayat, maka Allah memberikan kelebihan di mana adanya kehidupan dengan sentuhan baginda. Dan baginda sendiri, tuan-tuan, dalam hadis tentang penurunan Nabi Isa di Syria, baginda akan turun dalam keadaan seperti basah rambutnya, seperti seorang yang baru saja berwuduk. Subhanallah. Jadi inilah antara yang boleh saya kongsikan daripada 5 surah mulai daripada kelas yang pertama ini. Terima kasih banyak-banyak. Saya kembalikan kepada Puan Syida ataupun Puan Syafini. Fini dah Ustaz, dia kena pergi ambil anak dia Oh, ya ke? jadi Baik. insyaAllah untuk next kelas nanti dia akan pukul 10 insyaAllah time untuk dia nanti insyaAllah. Alhamdulillah Ustaz, macam mana pun berjaya jugalah kami masa Ustaz, masa Ustaz sampai 20 minit kan. Sepatutnya 1 jam, tapi disebabkan Tak apa, tak ada masalah Kak. InsyaAllah. ya, Alhamdulillah Ustaz, sesuatu yang mind blowing lah daripada akhir dan juga daripada awal dan akhir surah-surah tu kan. Selama ni kita baca pun macam kami ni yang tak berfamiliar sangat ni macam sesuatu yang mind blowing lah kan. Mudah-mudahan Kak. InsyaAllah. Tak apa Ustaz, Kak Syida pun faham Ustaz dah segera untuk kerja flight ya Ustaz ya? Tak ada juga. Bukan kerja flight Kak. Nak kerja kereta je. Naik flight, kau kabut kan nak check out kan? Tak apa Kita Ustaz, boleh Alhamdulillah. boleh jenguk chat sekejap lah Kak Syida. Boleh silakan. Ada kes The Last Supper tengah dikaji Puan Azizah, menarik. Mereka promo untuk menyambut hari Paskah pada bulan Mac dan April ini dengan associate mengapa kena makan roti yang dibuat daripada menarik. Harapnya Puan Azizah boleh berkongsi dapatan itu nanti. Okey, lagi ada apa-apa persoalan tuan-tuan? Refleksi daripada anda? Sekiranya ada persoalan silakan. Ustaz bagi masa untuk kita ni. Kalalah adalah orang yang tiada waris untuk menerima harta pusaka peninggalannya kerana dia tak ada anak, makna dia ni akan matilah. Dia bakal mati kan. Tetapi dia ada situasi kalalah. Macam tu kot Kak Liza Okey, terima kasih Kak. Betul kan? We are stronger than we realize. Okey, ada lagi? Sahabat-sahabat. Ustaz, Saya, Puan Noraza. kalau dalam 114 surah tu Ustaz, setiap surah awal then continue then before then surah tu then surah later, kalau ikut kompas Ustaz, kompas 114 tu kan surah-surah tu dibagi kepada 5 pokok kan? 3 pokok. 3 bahagian 7. pokok. 7 bahagian 7 pokok. So, kalau ternasub daripada misalan daripada pokok yang pertama tu, kumpulan pertama, kumpulan kedua tu adakah ternasubnya daripada last surah kumpulan pertama dengan permulaan surah permulaan kumpulan kedua Ustaz? Bagaimana nak kaitkan tu? Kumpulan kedua sebagai contoh. Adakah End permulaan of kumpulan 1, beginning kumpulan 2. Adakah kumpulan kedua menyambut ending kumpulan 1? Ini adalah perbincangan aras tinggi. Satu, saya rasa tidak bersedia untuk membincangkan sebab saya tak sempat nak merujuk adakah kumpulan ketiga muncul untuk respon ending kumpulan yang kedua, dan pastinya ending kumpulan kedua adalah sambut beginning kumpulan kedua. Jadi mungkin kalangan kita yang hadir ni pun apa benda pula dah ni, kumpulan-kumpulan pula dah ni, pening kepala ni. Jadi insya-Allah sebab tu saya kata kita akan ada universiti Jamaah Ahsanul Amalah di mana ini mungkin akan dipelajari dalam semester seterusnya. Kita bagi biasa dulu dengan surah-surah ni. And then kita akan pergi kepada kumpulan surah-surah. Menarik tau. Kumpulan surah-surah pun, ketua kelas dia surah Makkiyah, dia punya penutup dia Madaniyah, dia akan ada juga permulaan dan pengakhiran dia. Yang tu. And then kita pergi pula daripada dalam kumpulan kepada sesama kumpulan. InsyaAllah lah.
dia kalau sama ada akan takbir Allahu Akbar ataupun dia pening kepala. Yang tu je salah satu daripada dua kemungkinan. Dia pening kepala, dia pening apa benda ni? Ataupun dia kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini adalah bukti ia tidak direka dan disusun oleh manusia. Allahu a'lam. Terima kasih Masya Allah. semua. InsyaAllah Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih atas perhatian pagi ini. InsyaAllah kita akan jumpa Ustaz lagi pada bulan 5 nanti insyaAllah. Bulan 4 kita JA cuti sama sebulan. So, Ready untuk kumpulan yang kedua lah. Saya akan mula bawa beberapa contoh. Sebenarnya bukan beberapa, saya akan masuk memang ikut turutan mushaf. Saya takkan skip mana-mana surah. So mungkin kumpulan yang kedua memerlukan 2 sesi. Tengoklah macam mana. InsyaAllah. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz ya. Selamat, semoga selamat perjalanan insyaAllah. Amin. Terima kasih Kak. Sama-sama. Assalamualaikum. Jumpa lagi insyaAllah. Bersama. Ustaz. Terima kasih Puan. semua. Jadi Assalamualaikum. sama-sama kita Assalamualaikum. engkau kita hantar sebagai kafaran juga surah Al-As. Alhamdulillah, kita pun sampai penghujung dia. InsyaAllah kita bertemu lagi Ustaz akan berkuliah dengan kita secara bulanan, sebulan sekali. Dan itu pun Alhamdulillah ada masa juga Ustaz untuk kita. Dan kita sangat meraihkan apabila Ustaz bersetuju untuk bersama-sama dengan JA. Jadi dengan harapan yang tinggi kami mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk berada pada sesi seterusnya pada bulan Jun nanti insyaAllah. Ustaz akan bagi tarikh baru nanti. Dengan itu saya serahkan kepada host kita, Puan Nuriza, silakan. Terima kasih semua. Kak Ida ikut ya. Minta maaf sebab tak dengar kat sini. Dah hujan lebat sangat kat sini. Baru Oh ya hujan. ke? Tak. dengar. Suara Liza pun macam jauh bunyi. Tak dengar ni. Bising sangat. Oh ya. Okey. Jumpa insyaAllah. Okey, baik. Assalamualaikum. Okey, baik. Ikut ya. Baik.